dalam life akan ada masa down dia kan. Rasa macam nak give up. Of course DMA pun saya yakin pernah lalui, tapi apakah sebenarnya yang membuatkan DMA terus melawan sampai ke hari? Dia pun mungkin cabaran yang DMA lalui mungkin lebih besar kan. Dia pernah dengar orang macam DMA kata maki bom konsisten melawan tu ada. Selalu budak muda dia buat sikit ni dah down, tak nak buat dah. So mindset dia sebalik. Tanya dengan Nada Yukas, apa mindset dia? Macam nak podcast lah. Dia macam ni guys. Sebab kalau korang down, tak ada orang kisah guys. Tak ada orang kisah. Serius, kalau lah korang down dapat 1 juta, hari-hari aku down. Tapi macam ni guys, korang ada bil yang kena bayar, ataupun korang ada mak ayah untuk dibuktikan, tak kisah. Korang ada top up, nak di top up kan. Guys, kalau Maxis call, nombor awak akan di-terminate ni, sila top up segera. Sial, contoh saya kata tu. Lepas tu korang cakap, Maxis saya down sekarang, tak boleh pergi berniaga, down. Maxis kisah ke guys? Korang tak boleh bayar sewa rumah sebab korang down. Boleh ke bagi alasan down? Maybe dia boleh, tak apalah saya doakan terbaik, tapi keluar berambus lah. Still korang kena berambus. Maknanya nak tak nak, dia macam bunyi toxic tau, tapi tak ada orang kisah. It's very easy. Tak ada orang kisah pasal kita. And yang bestnya, duit, ekonomi tak kisah kita down ke tak. Contoh lah, korang down, korang sedih, korang pergi gym. Sadar tak? Sadar tak? Otot kita tak kisah dengan semangat. Dia hanya perlukan protein, oksigen, air tu je. Sama dengan korang buat sale. Kalau korang run sale, korang pergi buat sale, dapat sale tak walaupun korang tak semangat. So kita kena ada satu skill, iaitu kita buat regardless of semangat ke tak guys. Pergi mampus yang kecaman, pergi mampus yang semangat. Sebab semangat esok ada, hari ni tak ada. And semangat dia akan hilang di saat kita paling memerlukannya. Kalau semangat ni adalah orang, dia adalah sahabat paling sial sekali. Sebab dia tinggalkan kita pada waktu yang kita perlukan dia. So jangan bergantung pada semangat. Dia bukan kawan kita guys. Dia hanyalah bonus. Bonus lah. Dia ambil acknowledge, ada semangat lagi best. Kalau korang ada satu cara menyebabkan korang bersemangat hari-hari, dia ambil nak belajar. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Gitu. Boleh menurut dia ambil kan.